Kita apa ni? Steamer. Apa masalah dia? Ini kasih propane dia cakap dia pakai yang tengah panas tak sejuk. Cek dulu lah. Okey, pakai bawah panas tak sejuk langsung. Jadi kita kena tengok sama ada masalah kompresor atau masalah gas kurang. Kereta ni selalu kompresor lah. Tapi kita nak kena check dulu. Tak boleh main selalu-selalu Kita kena check dulu. Betul tak bang? Jadi ni kita panggil static pressure. Static pressure dia cukup untuk kompresor dia hidup lah. Ni kita panggil pressure sensor dia. Pressure sensor dia dah detect bahawa gas cukup. So kenapa dia panas? Jom kita tengok. Okay, first step kita kena start kereta. And then kita kena start aircon depan dan belakang. Full blast. Tingkap putar. Okay, kita dah letak full blast. Jom kita tengok tekanan dia berapa. Baiklah, lepas kita dah ambil tekanan dia. Ni tekanan dia bawah 40, bawah 200. So maksudnya gas kurang lah. Jadi apa yang seterusnya kita kena buat sama macam Vios sebelum ni. Kita just kena cari bocor dekat mana. Jom kita cari bocor dekat mana.